Dalam membuka Hlayang Agung Mukaddimah, Ibnu Khaldun menyatakan bahawa seni sejarah itu adalah sebuah ilmu yang sangat mulia. Menurut beliau, ia bukanlah sekadar catatan masa yang berlalu atau himpunan cerita-cerita penlipu lara, tetapi merupakan sebuah lautan hikmah yang penuh dengan manfaat dan tujuan yang tinggi. Ibnu Khaldun menjelaskan bahawa sejarah memaklumkan kepada kita tentang keadaan umat terdahulu. Ia menceritakan akhlak mereka, memaparkan kisah para nabi dalam memimpin umat manusia dan membongkar rahsia jatuh bangunnya raja-raja dalam mentadbir empayar. Melalui sejarah, beliau menegaskan bahawa sesiapa yang mencari kebenaran sama ada dalam urusan agama maupun dunia, pasti dapat mengambil iktibar yang berguna. Namun, Ibnu Khaldun memberi amaran bahawa jalan untuk memahami sejarah ini tidaklah mudah. Ia memerlukan sumber yang pelbagai, pengetahuan yang luas dan yang paling penting, pertimbangan akal yang waras untuk menilai kebenaran. Tanpa tamisan yang teliti, beliau menyatakan bahawa seorang sejarawan atau pembaca sangat mudah tergelincir ke dalam gaung penipuan. Ibnu Khaldun mengajak kita merenung. Bayangkan jika sesuatu berita atau riwayat masa lalu itu hanya diterima bulat-bulat, semata-mata kerana ia dipindahkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Jika kita gagal membandingkan kisah lalu dengan logik akal masa kini, jika kita tidak mengukur sejarah dengan hukum alam, realiti politik dan sifat semula jadi manusia, maka menurut Ibnu Khaldun, kita pasti akan tersesat jauh dari jalan kebenaran. Inilah kesilapan yang sering menjerat para sejarawan, para pentafsir, malah cendekiawan yang dihormati. Ibnu Khaldun menyatakan bahawa mereka jatuh ke dalam jurang kesalahan kerana mereka terlalu bergantung kepada penceritaan semata-mata tanpa menyaringnya. Mereka gagal membandingkan cerita tersebut dengan kejadian yang serupa dan tidak mengujinya di bawah neraca kebijaksanaan serta sifat-sifat asas tamadun manusia. Beliau turut mengingatkan bahawa sejarah, masa lalu dan masa depan umat manusia umpama air dengan air. Ia sangat serupa. Namun, Ibnu Khaldun memerhatikan betapa sejarawan terdahulu sering kali membesar-besarkan laporan hingga tidak masuk akal. Mengapa perkara ini berlaku? Menurut Ibnu Khaldun, puncanya adalah kerana jiwa manusia secara semula jadinya mudah terpesona dengan perkara yang luar biasa. Manusia suka dengan penceritaan yang gah dan kerana itu mereka sering kali culas dalam membuat semakan silang. Akibatnya, beliau menyatakan bahawa mereka tanpa sedar telah membiarkan lidah mereka meragut di padang rumput pembohongan, menunggang kenderaan khayalan yang jauh dari realiti sebenar. Oleh itu, melalui karya Mukaddimah ini, Ibnu Khaldun menetapkan satu kaedah baru. Beliau memanggil kita untuk melihat sejarah bukan dengan mata yang buta meniru laporan masa lalu, tetapi dengan akal yang sentiasa menimbang tara dan merungkai kebenaran sosiologi di sebaliknya. Mengapa sejarah yang mulia boleh dicemari dengan dongeng dan pendustaan? Dalam hal ini, Ibnu Khaldun menyatakan bahawa antara kelemahan paling besar para sejarawan adalah kegagalan mereka dalam mengira angka, sama ada jumlah harta kekayaan maupun saiz bala tentera. Ibnu Khaldun dengan tegas menyatakan bahawa angka-angka di dalam lipatan sejarah adalah medium yang paling mudah disusupi oleh pembohongan. Beliau memberi amaran bahawa apabila sejarawan mula menghitung tanpa merujuk kepada prinsip logik, mereka akan menyesatkan diri mereka sendiri dan teraba-raba di dalam belantara ilusi. Sebagai bukti, Ibnu Khaldun memetik kisah bala tentera Bani Israel di bawah pimpinan Nabi Musa. Beberapa sejarawan yang terkenal seperti Al-Masudi telah melaporkan bahawa jumlah tentera Bani Israel yang mampu memegang senjata di padang pasir mencecah lebih 600,000 orang. Namun, Ibnu Khaldun menyatakan bahawa angka ini sangat tidak munasabah. Beliau menggunakan logik, geografi dan strategi ketenteraan untuk mematahkan hujah tersebut. Beliau berhujah, bagaimana mungkin bumi Mesir dan Syam yang terhad keluasannya mampu menampung tentera seramai itu? Dan jika mereka benar-benar berbaris di medan perang, barisan tersebut akan memanjang melebihi jarak penglihatan mata manusia. Bagaimana dua pasukan yang terlalu besar ini mampu berlawan jika hujung kiri dan kanan tidak sedar apa yang berlaku di sekeliling mereka? Untuk mengukuhkan hujahnya, Ibnu Khaldun menggunakan perbandingan sejarah. Beliau menyatakan lihat sahaja kepada Empayar Parsi. Empayar Parsi jauh lebih gergasi
lebih kaya dan lebih luas taklukannya berbanding kerajaan Bani Israel. Namun, sejarah merekodkan bahawa tentera Parsi yang paling besar pernah dihimpunkan iaitu semasa Perang Qadisiyah hanyalah sekitar 120,000 orang sahaja. Malah, tentera Rustam yang berarak menentang tentera Islam pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas hanya berjumlah 60,000 orang. Jika empayar sehebat Parsi pun tidak mempunyai tentera mencecah 600,000 orang, Ibn Khaldun menyatakan adalah mustahil untuk Bani Israel memilikinya pada zaman tersebut. Lebih mendalam lagi, Ibn Khaldun membuktikan kepalsuan angka ini menggunakan ilmu salasilah atau keturunan. Beliau menyatakan bahawa jarak keturunan antara Nabi Yaqub, yakni Israel, dengan Nabi Musa hanyalah 4 generasi. Sewaktu Bani Israel masuk ke Mesir pada zaman Nabi Yusuf, jumlah mereka hanyalah 70 orang. Menurut Ibn Khaldun, adalah mustahil dari sudut hukum alam bagi sebuah keluarga seramai 70 orang untuk membiak menjadi 600,000 tentera lelaki. Tentera lelaki dewasa hanya dalam masa 4 generasi. Oleh itu, Ibn Khaldun menegaskan bahawa tentera sebenar yang dimiliki pada zaman kegemilangan mereka seperti zaman Nabi Sulaiman hanyalah sekitar 12,000 orang sahaja. Inilah fakta yang tepat menurut logik. Selain angka ketenteraan, Ibn Khaldun juga mengkritik mitos dan legenda yang diangkat sebagai fakta sejarah oleh golongan pentafsir. Beliau merujuk kepada kisah kota Iram atau Ramzatil Imad yang disebut dalam Al-Quran. Ada sejarawan yang mereka-reka cerita bahawa Iram adalah sebuah kota sihir yang dibina oleh Raja Shaddad. Kononnya dihiasi dengan istana emas, tiang-tiang zamrud dan permata delima yang kemudiannya gaib dari pandangan manusia dan hanya boleh ditemui oleh pengamal sihir. Ibn Khaldun menolak dongeng ini sekeras-kerasnya. Beliau menyatakan bahawa taksubnya manusia kepada cerita pelik telah membutakan mata mereka. Menurut pemahaman Ibn Khaldun, perkataan imad atau tiang dalam Al-Quran itu merujuk kepada tiang-tiang khemah suku kaum Badui purba. Ia melambangkan kekuatan fizikal kaum Ad yang hidup berpindah randah di dalam khemah besar, bukannya merujuk kepada tiang-tiang batu sebuah kota emas rahsia yang tidak pernah ditemui di mana-mana peta geografi. Mengapakah kesilapan-kesilapan ini berlaku? Ibn Khaldun menyimpulkan bahawa manusia gagal kerana mereka tidak menahan diri daripada membesar-besarkan cerita. Mereka malas membuat kajian mendalam, tidak menggunakan neraca keadilan dalam menilai pelaporan dan membiarkan imajinasi mengambil alih tanpa kebenaran. Bukan sekadar angka dan tentera yang dibesar-besarkan, malah maruah tokoh-tokoh besar sejarah juga sering menjadi mangsa fitnah. Dalam bab ini, Ibn Khaldun menyatakan bahawa banyak riwayat sejarah telah dicemari oleh cerita-cerita palsu yang dicipta akibat dengki, penentangan politik dan kehausan perawi kisah untuk melariskan cerita mereka. Ibn Khaldun menegaskan bahawa sejarawan yang tidak mempunyai ilmu tentang tabiat kepimpinan akan dengan mudah mempercayai khabar angin yang merosakkan nama baik para khalifah dan pemimpin soleh. Seperti contoh utama, Ibn Khaldun mengetengahkan kisah Khalifah Harun al-Rashid, seorang pemimpin Empayar Abbasiyah yang sangat terkenal. Dalam lipatan sejarah popular, Harun al-Rashid sering digambarkan sebagai seorang raja yang gemar berfoya-foya, mabuk dan leka dengan majlis hiburan. Namun, Ibn Khaldun menolak gambaran tersebut sekeras-kerasnya. Menurut Ibn Khaldun, Harun al-Rashid adalah seorang yang pemerintah yang amat bertakwa, sering menunaikan ibadah haji berjalan kaki dan sentiasa mendampingi para ulama serta ahli fiqh. Adalah sesuatu yang mustahil bagi seorang raja yang berpegang teguh pada syariat untuk bertindak tidak bermoral seperti yang didakwa oleh pendusta. Ibn Khaldun juga mengupas fitnah terkemuka mengenai kejatuhan keluarga bermakid dan kisah adik perempuan Harun al-Rashid iaitu Abbasah. Setengah penipu lara, mereka-reka cerita kononnya berlaku perkahwinan rahsia dan skandal percintaan antara Abbasah dan Ja'far bin Yahya al-Barmaki. Ibn Khaldun menyatakan bahawa tuduhan itu adalah kebohongan yang nyata. Beliau menjelaskan bahawa sebab sebenar Harun al-Rashid menghapuskan kekuasaan keluarga Barmakid bukanlah kerana skandal peribadi, tetapi disebabkan isu politik dan kuasa. Keluarga Barmakid telah memonopoli pentadbiran negara, menguasai kewangan Baitul Mal secara berlebih-lebihan dan mula mencabar autoriti khalifah itu sendiri.
Menurut analisis Ibn Khaldun, tindakan Harun al-Rashid adalah langkah politik demi mempertahankan kedaulatan pemerintahannya, bukannya kerana dendam percintaan. Selain Khalifah Harun al-Rashid, Ibn Khaldun turut membela kesucian salasilah keturunan tokoh-tokoh besar di Maghribi seperti keturunan dinasti Idris. Ibn Khaldun menyatakan bahawa musuh-musuh politik mereka, khususnya daripada Empayar Abbasiyah di Baghdad dan Aghlabi di Kairo, telah menyebarkan khabar angin jahat untuk meragui keabsahan nasab atau keturunan Idris yang kedua. Musuh-musuh ini takut akan pengaruh dinasti Idrisid yang semakin kukuh dalam kalangan suku-suku Berbers. Oleh itu, Ibn Khaldun menegaskan bahawa dakwaan keji tersebut adalah propaganda politik semata-mata. Beliau menjelaskan bahawa rakyat dan ulama Maghribi pada zaman itu tidak akan sesekali menerima kepimpinan seorang yang meragukan nasabnya jika berita fitnah itu benar. Mengapa fitnah-fitnah ini boleh bertahan beratus-ratus tahun di dalam kitab sejarah? Ibn Khaldun menyimpulkan bahawa manusia pada umumnya suka mendengar cerita-cerita sensasi mengenai kehidupan golongan istana. Sejarawan yang lemah memilih untuk mencatat cerita yang menghiburkan hati pembaca daripada menyemak kesahihan fakta. Oleh itu, Ibn Khaldun menggesa kita untuk sentiasa menilai kepribadian sesuatu tokoh berdasarkan kedudukan, ketakwaan dan persekitaran zaman mereka. Jangan biarkan khabar angin dan dakyah politik meracuni kefahaman kita terhadap sejarah sebenar. Dalam perbincangan yang paling utama mengenai sosiologi manusia, Ibn Khaldun menyatakan bahawa keadaan dunia, adat resam dan tamadun tidak pernah kekal statik. Ia sentiasa berputar dan berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain mengikut peredaran zaman dan generasi. Menurut Ibn Khaldun, punca utama kegagalan ramai sejarawan adalah kerana mereka mengukur keadaan zaman dahulu menggunakan kacamata zaman sekarang. Beliau menegaskan bahawa masyarakat manusia beredar menerusi satu kitaran hayat yang sangat jelas daripada kehidupan desa yang ketat sehinggalah kepada kehidupan kota yang mewah sebelum akhirnya mengalami keruntuhan. Di sinilah Ibn Khaldun memperkenalkan konsep agung beliau, iaitu asabiyah atau semangat kekitaan dan solidariti kumpulan. Ibn Khaldun menjelaskan bahawa masyarakat asas, iaitu masyarakat Badui atau desa, mempunyai semangat asabiyah yang sangat tinggi. Mereka hidup dalam keadaan serba kekurangan, berani dan sentiasa bersatu padu untuk mempertahankan satu sama lain. Kerana kekuatan ikatan sosial inilah, menurut Ibn Khaldun, masyarakat desa mampu menewaskan empayar yang lemah dan menubuhkan dinasti baru. Namun, apakah yang berlaku apabila mereka memegang tampuk kekuasaan? Ibn Khaldun menyatakan bahawa jangka hayat sesebuah dinasti atau empayar biasanya tidak bertahan melebihi 3 generasi atau kira-kira 120 tahun. Beliau membahagikan kitaran ini dengan 3 fasa utama. Fasa pertama, generasi pengasas. Ibn Khaldun menyatakan generasi ini masih mengekalkan sifat kasar, berani dan solidariti masyarakat desa. Mereka hidup bersederhana dan berkongsi kuasa. Fasa kedua, generasi kemuncak. Menurut Ibn Khaldun, pemerintahan mula memusatkan kuasa kepada diri sendiri. Kehidupan mula dipenuhi dengan kemewahan kota, pembinaan istana yang indah dan kemajuan ilmu serta seni. Semangat asabiyah mula melonggar kerana rakyat mula bergantung kepada perlindungan tentera bayaran. Fasa ketiga, generasi kejatuhan. Ibn Khaldun menegaskan bahawa pada fasa ini, generasi pemerintah sudah dilahirkan dalam kemewahan total. Mereka hilang keberanian, lupa akan kesusahan nenek moyang mereka dan ikatan asabiyah telah hancur sepenuhnya. Cukai dinaikkan demi menampung perbelanjaan kemewahan istana, menyebabkan ekonomi merosot dan rakyat hilang kepercayaan. Akhirnya, Ibn Khaldun menyimpulkan bahawa empayar yang sudah rapuh ini akan dengan mudah ditumbangkan oleh kumpulan baharu yang mempunyai semangat asabiyah yang lebih kuat. Kitaran ini akan berulang lagi dan lagi, seperti mana berputarnya roda sejarah. Beliau mengambil contoh profesion perguruan dan kehakiman. Ibn Khaldun menyatakan bahawa zaman awal Islam,
Mengajar Al-Quran dan memegang jawatan hakim bukannya satu mata pencarian atau perniagaan, tetapi satu kewajipan moral dan agama yang digalas oleh golongan bangsawan serta sahabat Nabi. Namun, apabila tamadun berkembang dan menjadi kompleks, Ibn Khaldun memerhatikan bahawa ilmu bertukar menjadi satu kemahiran profesional untuk mencari nafkah. Golongan berkuasa mula menjauhkan diri daripada bidang perguruan, menyebabkan profesi itu akhirnya diserahkan kepada golongan yang lebih rendah dalam strata sosial. Sejarawan yang tidak memahami perubahan resam ini akan tersilap menilai status tokoh-tokoh lampau. Oleh itu, Ibn Khaldun mengajar kita satu iktibar yang penting. Jangan sesekali menganggap tamadun hari ini akan kekal selamanya. Manusia, kuasa dan negeri semuanya tunduk kepada hukum perubahan zaman. Barang siapa yang leka dalam kemewahan dan membiarkan ikatan persaudaraan terurai, maka mereka sedang mempercepatkan detik kejatuhan tamadun mereka sendiri. Sebagai penutup kepada perbincangan muktamar ini, Ibn Khaldun menyatakan bahawa tugas seorang sejarawan atau penuntut ilmu bukanlah sekadar menjadi pengumpul cerita, tetapi menjadi seorang penilai kebenaran yang kritikal. Menurut Ibn Khaldun, ilmu sejarah telah lama merosot menjadi bahan gurauan dan hiburan kerana ramai penulis masa lalu sekadar meniru dan menyalin catatan orang terdahulu tanpa berfikir. Beliau menggelar perbuatan ini sebagai taklid, iaitu peniruan buta yang merosakkan disiplin ilmu. Oleh itu, Ibn Khaldun menetapkan satu formula agung untuk menyaring sejarah. Beliau menegaskan bahawa sebelum kita menerima sesuatu laporan sejarah, kita wajib mengujinya dengan 3 neraca utama. Pertama, memahami tabiat asal tamadun manusia. Ibn Khaldun menyatakan bahawa jika sesuatu kisah itu menyalahi hukum alam, sifat kebudayaan atau realiti sosiologi masyarakat pada zaman tersebut, maka kisah itu mesti ditolak walaupun ia diriwayatkan oleh nama-nama yang besar. Kedua, membandingkan masa lalu dengan masa kini secara bijaksana. Menurut Ibn Khaldun, kita mesti melihat persamaan dan perbezaan persekitaran, politik serta ekonomi antara dua zaman supaya kita tidak membuat andaian yang silap. Dan ketiga, kaji kebenaran sesuatu laporan berdasarkan keterhadan logik. Ibn Khaldun menegaskan bahawa rantaian perawi yang boleh dipercayai sahaja tidak cukup untuk membuktikan sesuatu peristiwa itu berlaku. Sekiranya peristiwa itu sendiri secara fizikalnya adalah mustahil. Dunia ini sentiasa berubah. Ibn Khaldun memerhatikan bagaimana wabak penyakit, kejatuhan empayar dan penghijrahan bangsa-bangsa boleh mengubah wajah bumi secara total. Seolah-olah satu ciptaan baharu telah dilahirkan. Justeru, Ibn Khaldun mengingatkan kita bahawa ilmu itu tidak pernah berhenti. Apabila zaman bertukar, maka keperluan untuk merekod dan menilai semula keadaan dunia juga bertukar. Setiap generasi memerlukan penilai kebenaran yang baru. Melalui mukaddimah ini, Ibn Khaldun tidak sekadar meninggalkan sebuah buku sejarah, tetapi sebuah suluh panduan. Beliau mengajar kita untuk tidak menjadi pendengar yang pasif, tetapi menjadi pemikir yang merdeka, yang melihat dunia dengan akal, menilai berita dengan ilmu dan mencari kebenaran di sebalik tirai lipatan sejarah. Maka, renungkanlah kisah-kisah lalu kerana dengan memahami dari mana kita datang, barulah kita tahu ke mana kita bakal melangkah.